clarify sebab itu mungkin prosedur sistem KPM. Tapi bagi pihak undang-undang jenayah, itu satu jenayah. Hukuman siasatan tetap akan dilakukan oleh PDRM. So, adakah wajar diorang masa balik ke sekolah? Saya tak boleh komen. Itu isu sekolah dengan dia, KPM. Saya jaga undang-undang. Itu sebabnya bagi saya, polis kena siasat dan biarlah polis siasat supaya tindakan sewajarnya akan dikenakan. Sama ada DPP puas hati dengan siasatan dan kemudiannya ada bukti dan akan dikenakan pendakwaan seterusnya. Kalau dia bawah 18, sistem pendakwaan dia dalam mahkamah kanak-kanak. Tapi dia masih akan didakwa di bawah kanun kesisaan lah. Okey? Dia bukan bawah 18 tahun, melakukan jenayah dia boleh bebas. Ini orang jangan salah faham. Salah tetap salah, jahat tetap jahat. Hukuman tetap dikenakan. Tetapi mahkamah dia mungkin mahkamah berlainan. Tak, saya tak boleh clarify sebab itu mungkin prosedur sistem KPM.